Jika kita hanya ada simpanan tunai di mana-mana akaun, mutual funds, saham, itu belum boleh kita kata dah ada diversified asset. Itu baru satu jenis saja yang kita panggil paper asset. Secara keseluruhannya ada 5 jenis aset. Nombor 1, paper asset. Macam stocks, bonds, mutual funds. Kebanyakan kita memiliki unit trust. Dan ada simpanan di mana-mana institusi pelaburan. Ada saham dan sebagainya. Nombor 2, komoditi. Komoditi macam logam seperti emas, silver, makanan seperti gandum, gula, sumber mentah macam minyak, gas. Untuk komoditi ni saya pilih emas. Sebab apa? Sebab mudah nak simpan dan mudah kita nak cairkan. Nombor 3, perniagaan. Sama ada bisnes sendiri ataupun invest dalam bisnes orang lain. Nombor 4, mata wang digital seperti cryptocurrency. Tapi apa pun ingat ya, kita kena melabur dalam aset yang kita ada ilmu ataupun yang telah diterima oleh ramai orang. Dan yang kelima, yang ni menarik, semua orang pun suka, iaitu hartanah, kebun ataupun dusun yang boleh memberi aliran tunai bulanan melalui sewaan ataupun pajakan. Bermaksud kita bayar loan bulanan lebih rendah daripada kadar sewa yang kita letakkan. Tapi kalau rumah tu kita duduk sendiri dan masih pun belum bayar habis loan, itu liability, belum jadi aset sebab duit kita keluar untuk bayar loan tersebut. Baik, nombor 1 hingga nombor 5, cuba tengok kita dah ada berapa banyak aset. Kalau dah ada lebih dari 1, barulah boleh kata kita dah diversifykan aset kita. Tak dapat semua, ada 3 daripada 5 pun dah cukup baik. Ingat, setiap satu risikonya berbeza-beza. Keuntungan pun berbeza-beza. Untuk mulakan dengan aset emas, hubungi saya, klik back biru atau link di profil saya. InsyaAllah saya bantu sampai jadi.